Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita sambung ayat yang ke-59 di muka surat 57 surah Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami sekalian, wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadilah kami orang-orang yang suka dan sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Merekalah orang-orang yang Allah telah beri hidayah kepada mereka, dan merekalah juga orang-orang yang Allah telah bersihkan hati mereka. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah.
Allahumma razuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini, khususnya tenang hati kami, sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami, orang-orang yang meminta kami berdoa untuk kesembuhannya, serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hebahkan kepada kami hikmah, iaitu faham dalam agama. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan dikurniakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan kumpulan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin ya Rabb. Inna, sungguh-sungguh, mathala, perumpamaan, kejadian Isa, Nabi Isa, indallah, di sisi Allah, bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Kamathali Adam, seperti jugalah, seperti masal, umpama Adam juga. Baik, bahasa, dari sudut bahasa ini dia panggil ayat khabari, berita, ayat berita. Masal, antara masalah dengan Isa tu ada satu kalimah yang disembunyi, masalah khalqi. Khalqi itu ciptaan. Perumpama ciptaan Nabi Isa indallah kamathali khalqi Adam. Dia ada khalqi di situ. Sebab tu dalam terjemah dia bubuh dalam kurungan kejadian, ciptaan kan. Maknanya ada kalimah yang disembunyikan. Tak salah dari sudut bahasa. Dia panggil kalimah idafah, sandaran. Allah mencipta Isa tanpa mak, tanpa mak, tak, sebaliknya, tanpa ayah. Allah mencipta Adam, ayah pun tak ada, mak pun tak ada, kan? Allah mencipta Hawa, daripada lelaki, daripada tulang rusuk Adam yang bengkok. Itu pandangan yang jumhur lah, yang ramai. Allah cipta kita ada dua-dua. Berapa suasana tak? Adam tak ada apa-apa, Allah buat daripada tanah. Khalaqahu min turab, ayat berikut tu. Allah khalaqa, fi'il tu, dia Allah menciptakan, hu tu Adam, dia Allah menciptakannya Adam, min turab, daripada tanah. Hawa daripada Adam, Isa daripada ibu. Manusia biasa daripada ayah dan ibu. Lengkap kan? Yang tak ada ayah tak ada mak, yang ada mak tak ada ayah, yang tak ada mak asal laki Hawa. Kita ni gabung dua-dua. Yang menjadi pegangan kita pada Allah, ayat berikut. Summa, dia buat macam mana pun dia ada satu perkataan,
Qala, dia berkata, dia tu Allah. Qala Allah. Lahu tu kepada makhluk, lahu lil khalqi. Hak dia buat Adam kan, dia kata apa? Kun, jadilah engkau, hiduplah Adam. Dia buat Adam ni, dia buat tinggi 60 hasta, dibiarkan dikatakan dalam 40 tahun begitu, tanpa diketahui apa benda yang Allah nak buat. Makhluk-makhluk yang lain yang ada duk main dalam perut dia lah, dalam saraf dia kan besar 60, yang kecil-kecil duk main kita kata macam budak-budak duk main tempat permainan budak-budak tu, tak tahu apa yang Allah nak buat. Tapi bila sampai masa Allah kata hiduplah, kun fayakun, maka hiduplah ada. Begitu juga dengan Isa, Allah kata kun, jadilah engkau berada dalam perut Maryam, maka jadilah ia. Itu habis cerita yang berkaitan dengan ciptaan Adam, ciptaan Hawa Isa, dan ciptaan manusia seluruhnya lah. Benda ni kata Allah, Al-Haqqu tu khabar kepada mubtada yang disembunyikan. Huwa, ada perkataan huwa sebelum tu. Dia tu cerita ni Al-Haqqu, satu kebenaran. Satu kebenaran. Min rabbika, bukan Al-Haqqu minal makhluk, tak. Al-Haqqu min rabbika. Rabbik Allah lah. Kebenaran ini, ia adalah kebenaran yang datang daripada Tuhan engkau. Kenapa dia sebut min rabbika? Untuk menafikan orang yang menuduh Adam itu terjadi secara apa? Secara tanpa pencipta, dia jadi macam natural gitu. Semua itu, berita itu min rabbika, Allah Tuhan yang mencipta kamu. Oleh itu, wahai, fala takun, takun tu maka jangan, la tu la nafi, la nahi, bukan nafi, nahi dengan nafi macam mana? Nafi menolak berita yang dibawa, nahi itu larang terus daripada Allah. Jangan engkau takun seorang tu, jangan engkau wahai setiap manusia takun. Umat Muhammad sekarang ni, takun ni individual, khitab secara individu. Kalau khitab secara ramai, takunu gitu. Tapi fala takun, jangan engkau jadikan wahai Muhammad, Nabi dah tak ada sekarang ni, fala takun anta, mana setiap kita termasuk di bawah fala takun. Jangan kamu menjadi minal mumtar, orang yang timbul rasa ragu. Mumtar, kalau ramai mumtarin, kalau perempuan macam mana? Mumtarat. Jadi dia tak sebut perempuan sebab automatik bila sebut lelaki perempuan masuk. Kalau sebut kuat perempuan tak masuk lelaki. Itu ayat Quran itu. Kalau sebut Allah tak sebutlah kami, tak payah mari dengarlah Quran, semua sebut lelaki. Tak boleh muslimat, sebab kita ni salah besok pun tanggungjawab lelaki. Suami itu berat, jaga isteri lagi, jaga mak lagi, jaga anak perempuan lagi, bawah bahu dia belaka. Maka khitab pun kepada mereka, dan di bawah mereka ada orang-orang yang wanita, isterinya, ibunya, anak perempuannya. Itu. Jadi fala takun, larangan, la nahi, jangan kamu wahai setiap manusia menjadi orang yang syak dalam kejadian Isa ini, ciptaan Isa ini. Dia macam Adam juga, macam Hawa juga, macam manusia biasa juga. Dicipta Allah, bila Allah nak, dia kata kun fayakun. Dan ini al-haqqu, berita ini benar daripada Tuhan engkau, maka janganlah kamu menjadi orang yang mumtarin. Okey,
saya okey, tapi kalau orang mari berhujah dengan saya tak nak jawab. Macam mana kita diajar Allah dalam ayat 61, faman hajjaka, hajja mana jadalaka, bermujadalah, berdebat, hajan, berhujah, maka barang siapa, tak kiralah orang lain selain daripada kita yang tidak faham kejadian Isa ni, dia berhujah ka tu pada engkau tu asalnya Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni Nabi dah tinggal kepada kita Quran, maka setiap kita kena berhujah, kena defend diri dia. Siapa-siapa yang datang pada dia untuk berhujah tentang Nabi Isa ni, fihi, sesiapa yang berhujah dengan engkau, fihi nah, fi khalqi Isa, fihi tu fi khalqi Isa, pada ciptaan Nabi Isa itu, mim ba'di ma, dia berhujah itu mim ba'di, sesudah, setelah, ma, apa yang ja'aka, telah dapat, ja' ni telah datang kepada engkau, minal ilmi. Hari ni kita dah tahu dah ilmu sebenar tentang ciptaan Isa. Sekarang ni kalau ada orang berhujah macam mana lepas pada ni, sebelum ni kita tak tahu sangat, hari ni kita dah faham. Macam mana kita nak buat? Kata Allah, faqul, engkau ajak dia. Faqul tu katakanlah dah kepada orang yang berhujah dengan engkau itu, ta'alau, ajak dia mari buat dalam macam meja bulat, ta'alau, mari meja bulat, kita buat meja bulat, bincang. Bukan kita je, bukan kita dua je, bukan dengan dia je, kena mari semua. Nad'u abna'ana, abna'ana tu orang Islam, wa abna'akum maknanya nad'u, kita sama-sama mengajak, memanggil ataupun menurut sertakan anak-anak kami orang Islam pun boleh pergi sama. Wa abna'akum, anak-anak kamu yang syak kepada ciptaan Isa pun kena mari juga. Wa nisa'ana, kami akan ajak nisa'ana. Nisa' ni muslimat lah, muslimat. Nisa' ni sebenarnya isteri-isteri. Wa nisa'akum, dan isteri-isteri kamu. Wa anfusana, dan kamu sendiri pun kena mari ya. Anfusana tu maknanya diri sendiri, wa anfusakum, kamu sendiri. Ini hujah. Kadang-kadang suami di atas isteri je tempat pengajian, dia tak pergi pun. Ini salah. Di atas isteri dia ajar nisa je, di atas ada program masjid takwa buat, sepatutnya dia jemput semua suami isteri, dia mari hantar isteri, dia balik, hantar anak dia balik, sedangkan dia pun perlu juga, dia malu, tak boleh. Ini kita ambil satu kesimpulan lah dalam apa-apa isu ilmu dan seumpama. Jadi anak pun kena ajak, anak kamu, anak kami, anak isteri kami, isteri kamu, dan juga kamu sendiri. Lepas tu bila datang nak buat apa? Summa, bila berkumpul semua, nabtahil. Nabtahil, dia terjemah apa nabtahil? Kemudian kita sama-sama ibtihal. Ibtihal ni macam nak kata berdebat. Di sini tu dia tak nampak sikit. Mubahalah, memohon laknat. Nabtahi ni macam apa makna nabtahi? Dia syarah nabtahi sebenarnya tu. Dia syarah lepas tu. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhib. Itu makna nabtahi. Mubahalah dia panggil. Nabtahi ni mubahalah. Apa makna mubahalah? Naj'al la'natallah. Kita
naj'al ni kita bersetuju untuk mendapat laknat Allah. Bagi siapa? Alal kadhibin, bagi yang membohong. Mubahadah, tapi kamu tak nak mengaku akan kesalahan kamu. Jadi kalau kamu tak mengaku, kamu kena menerima laknat Allah. Kalau aku faham, aku tak mengaku, aku kena terima laknat Allah. Itu panggil ibtihal, mubahalah. Nah, mubahalah. Macam orang tuduh isteri berzina sedangkan, ataupun muslimat berzina sedangkan dia tak berzina, dia kena buat mubahalah, kan? Dia kena bersumpah. Kalau dia tak buat betul-betul, dia kena bersumpah. Sumpah laknat dia panggil. Thumma nabtahil fanaj'al, kita sama-sama setuju untuk mendapat laknat Allah. Laknat Allah ni senang cerita, tak dapat husnul khatimah. Tak dapat husnul khatimah. Allah menjauhkan segala kebaikan, Allah memudahkan segala keburukan kepada kita. Itu laknat Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, inilah cara Al-Quran mengajar kita dalam isu-isu yang begini, yang isu-isu keimanan, isu-isu akidah. Jadi laknat Allah ni bahayalah. InsyaAllah kita sambung ayat 62 dalam pertemuan besok dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadha lahuwal qasasul haqqu wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Kesimpulan daripada ayat ni insya-Allah, daripada cerita ciptaan Isa ini insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.